Assalamualaikum semua. Kembali kita di rancangan podcast Love Story Never Ends ataupun Love Story Let's Kita Ends. Tapi hari ni berbeza sikit daripada podcast-podcast kita sebelum ni. Sebelum ni kita ada partnership, kita ada halalship. So hari ni tetamu undangan kita. Kita bersama Budak Viral and Hazan. Hai semua, Assalamualaikum semua. So tu kamera aku. Ni kamera nampak bertiga dan tu kamera Hazan ataupun Viral. Yeah. Okay. So korang dah berapa hari dekat dalam AI ni? Saya jawab. Boleh. Sila. Saya rasa dah lebih daripada 5 hari lah. Lebih daripada 5 hari. ke? Saya rasa dah lebih 5 hari, betul tak? Memang dah lebih 5 hari tapi berapa hari Yang tu saya tak boleh jawab sebab saya kurang mahir dalam mengira. 9 9 hari. ni memang memerlukan matematik jugalah. Betul. Tak perlukan matematik. Tengok muka dah boleh agak. Ini matematik tak boleh bagi ni. Aku tak judge kau Tak apa. Okay, so hari ni akak rasa sebelum kita banyak borak kan. Cuma tak adalah banyak borak macam ni. So hari ni dalam sejam tak ada cut-cut, kita akan borak korang punya kehidupan. Okay, sedikit akan nak tanya dekat korang apa yang korang lalui dalam kehidupan korang ataupun apa-apalah yang melibatkan diri korang masing-masing. Okay, so dah ready ke akak nak tanya? Saya dah ready. Kenapa macam tu? Banyak benda saya dah lalui. Dan saya tak sabar nak cerita benda tu. Kakak. Okay, so ni kita jujur je alright, kita tanya Budak Vera dulu lah. Boleh tak? Okay, so hari ni sesi pengenalan dahulu. Okay, kau anak nombor berapa daripada berapa orang adik-beradik? Saya ada 4 orang adik-beradik. Dan ni saya nombor 3. Kau nombor 3. So atas kau tu abang akak lah? Tak, semua lelaki. Oh, semua lelaki. Semua lelaki. Okay, so keluarga kau ni, kalau tak kisah untuk share dengan akak, keluarga kau jenis yang sederhana ataupun jenis yang susah ataupun lahir tu kaya? Tak ada. Family memang kalau ikut tak terlalu susah sampai putus beras ke tak. Sederhana. Cukup makan lah. Cukup makan. Alhamdulillah. So parents kau kerja, ada lagi? Ada lagi tapi dua-dua fokus meniaga. Oh, maksudnya parents kau dua-dua meniaga? Meniaga sendirilah? Meniaga sendiri, betul. Okay, untuk Azan pula? Saya anak tunggal. Saya anak tunggal. Atas saya dah mak. Atas mak saya ayah saya lah. Ayah, dia orang berdua beratas itu kan. Saya datang daripada keluarga yang sederhana juga. Ayah saya bekas pesara tentera. Mak saya fokus housewife lah. Full fokus. housewife. Yes, betul. Okay. So kau anak tunggal Saya anak tunggal. Bukan anak tunggal je, anak angkat pun dia juga. Anak angkat, anak tunggal, anak terbaik. Okay. Anak perfect lah. Anak memang perfect. Oh, okay. Saja je nak uji dia. Memang betul dia cakap dia anak perfect. Okay, betul. Tak apa. Kita mulai pada Viral dulu. Okay, Viral. Mula-mula kau masuk AI, apa kau punya... Okay, bukanlah kita tak payah cakap mula masuk AI dulu. Okay. Sebelum ni, kau pernah try nasib untuk buat video daripada Bash yang first lagi. Apa perasaan kau tak dapat masa tu? Agak kecewa sikit. Sebab apa agak kecewa? Sebab bukan 10 orang je yang buat video untuk masuk batch, tapi ramai, beratus-ratus beribu orang. So apa kau punya reaction bila aku dah buat try hard dah ni tapi tak dapat? Dia bukan kecewa pasal AI team tak ambil. Tapi mungkin harapan terlalu tinggi pada waktu itu. Pada first try tu mungkin terlalu tinggi harapan sebab yelah disupport oleh family kan. Family kau semua tengok AI lah. Jadi bila family pun nak benda tu, jadi tak dapat apa yang kita nak, apa yang diorang nak pun, itulah yang jadi kecewa sikit. So diorang marah kau ke masa kau tak dapat tu? Kenapa tak dapat ni? Tak ada, dia memang tak marah lah. Tetap support. Dia memang tetap suruh cuba lagi. Dan itu yang cuba 3 kali. 3 kali? 3 kali daripada bila? 3 kali dari first yang pakai Google Drive gambar. Borang. Ya. Borang Google. Yang borang pakai link. Borang. Okey, borang. Yelah. Pakai link. Okey. Yang tu dia nak gambar OOTD. Betul, gambar OOTD. Dia ada 2 gambar kan aku nak masa tu kan? Ya. Okey.
And then hari tu masa yang interview online, aku yang interview korang, bukannya Alif. Yeah. Betul tak? So masa tu kau ada cakap dekat aku, kalau boleh jangan bagi tahu kau nak bagi surprise dekat family kau. Yeah. Family kau tak tahu yang kau ni dapat masuk AI. Yeah. Apa reaction dorang masa tu, masa video first kau keluar dekat dalam YouTube Alif Irfan? Apa reaction dorang masa tu? Dorang call kau tak? Belum. Oh, belum? Dia cerita dia satu video sampai yang di mana orang tengah record TV keluar saya. Dan Mak Sen dia cakap edit AI. Ada orang edit AI. Bukan AI team, AI system. Oh, faham. Dia percaya pada AI. Zaman sekarang AI Yeah. AI ni bahaya. Bukan Ali Irfan tau, AI. Okay, AI lepas tu? system. Then kita bagi tahu mak, yelah AI lah tu. Sebab dia tak tahu apa yang sebenarnya. Kau saja bully mak kau Okay. Sebab ini yang dia menang kan. Jadi lepas tu saya sebenarnya dah siapkan satu nokta, bukan note lah, yang menyentuh hati sikit untuk family kau. Yeah, okay, jadi, apa tu? Boleh share tak? Jadi bila dah post video dah run, dan dia tengok, dia send dalam grup video tu. Mulalah saya keluarkan note tu. Nak kena baca ke tak? Boleh. Boleh. Bacalah. Sedih Nak tahu ni. juga. Hati-hati kak, kejap lagi nangis ni. Hati-hati, sedih ni. Sebab kita ni sharing is caring macam tu. Okay, saya punya note. Lepas je link tu keluar, tadi share dalam pun group, saya tulis apa? Surprise semua. Okay. Mula-mula teruntuk mama dan juga ayah, Ariel sehabis baik cuba untuk ada dalam AI team ni sebab mama dan ayah. Okay. Ialah, kalau nak banggakan mama dengan ayah dalam bidang pelajaran mungkin tidak. Okay. Tapi setidaknya Ariel cuba tunaikan juga permintaan mama dan ayah. Minta maaf juga kot ada kata-kata dari Ariel yang menggurih hati. Cumanya biasalah kadang-kadang kata-kata bukan dari hati tapi otak yang bercelaru, memikirkan macam mana cara nak bahagiakan mak ayah. Okay. Terima kasih juga selalu support walaupun ke mana Ariel pergi. Harap dengan surprise hari kali ni dapat buat mama ayah serta adik-beradik Ariel happy. Terima kasih atas doa yang selalu diungkapkan untuk Ariel. Terima kasih juga sebab selalu support Ariel walau apa jua keadaan. Jadi lepas tu baru saya dapat call. Faham. Itu WhatsApp ke? WhatsApp Ya. Okay. Kau umur berapa sekarang? 19. Ya Allah, muda lagi. Budak lagi. Okay, so abang kau umur berapa? Abang umur 28 satu, 25 satu. Oh, paling tua 28 tahun 28. lah. And diorang semua bekerja ataupun dah kahwin? Bekerja. Semua bekerja. Satu lagi tu tengah intern lah. Oh, yang 25 tahun tengah intern lah. Tengah intern. Okay, so reaction abang-abang kau pula macam mana? Abang-abang yang first penerimaan dulu lain. Dia orang yang strict. Okay. Dia orang yang mungkin terlalu ada dalam bidang pelajaran. Okay. Jadi dia tak berapa nak support. Oh. Waktu Dululah. mula main TikTok dulu. Itu tak cerita lagi. Okay. Okay. Jadi abang yang kedua pula memang dia support lah. Dia supportive sangat. So apa yang diorang cakap bila kau dah masuk kat sini? Tahniah dia orang pun bangga lah. Okay. So, okay, itu dah habis part Beryl. Apa nama sebenar kau? Ariel. Okay. Azan pula. Ya, saya. Oh, sama soalan apa soalan tadi? Saya dah mula lupa. Aku dah agak dah. Saya dah mula lupa. Tak, Okay. Jangan risau. Bukan kau seorang je yang mengalami macam ni situasi macam ni. Sebab kalau orang yang tak kat sana, podcast sebelum ni orang kat sini. Dia mesti lupa soalan tu. Okay, aku faham. Okay. Kadang-kadang aku pun lupa soalan juga. Tapi otak aku kena reflect cepat sebab aku jadi host. Kau tak habah. Okay, so masa kau sebelum ni kau first time apply untuk masuk sini untuk batch 2. Sebelum ni batch 1 ataupun yang sebelum-sebelum ni kau pernah try tak? Saya And tak. apa reaction parents kau bila dapat tahu kau dekat sini? And then adakah diorang support ataupun tidak? Okay. Saya baru 2 kali try dan kali kedua alhamdulillah diterima lah.
sejujurnya saya buat apa semua segala video yang berkaitan dengan AI Team Batch sementara apa semua ni, sejujurnya untuk engagement TikTok. Sebab benda tu tengah trend kan. AI Team ni kalau post apa mesti akan jadi trend benda tu. Alhamdulillah. Jadi saya pun ni view ni saya pun buat. Dalam hati saya tak adalah saya betul-betul nak masuk pun, sebab saya satu sedar diri, satulah memang saya rasa macam tak ke pelik tiba-tiba turun hitam duduk kat atas tu. Kan macam tak kena, macam tak kan. Jadi saya macam kita tak tahu rezeki Allah. Itulah saya punya fikiran macam tu. Okay. Tapi alhamdulillah bila kali kedua saya buat tu adalah sikit harapan, macam mana tahu dah buat 2 kali ni Abang Ali dah rasa terganggu dengan saya punya video kan. Dia rasa macam budak ni gang. Jadi saya rasa macam dapat ni. Lepas tu saya post, alhamdulillah dapat. Dan masa tu reaction mak ayah saya memang terus bagi tahu. Sebab saya tak relax orangnya. Saya memang tak relax. Saya tak boleh relax. Saya dapat je masuk masuk DM Abang Alif. Masuk saya check dulu kok Alif Irfan yang fake ke apa kan. Saya tengok. Lepas tu saya macam saya masa tu kat homestay. Saya dekat Kuantan Bahang homestay, tak ada line tau masa tu. Malam pukul 11 macam tu saya terima mesej tu. Saya terus keluar daripada homestay tu. Saya pergi dekat satu pokok mangga, saya tak ingat apa, sebab nak cari line. Situ je ada line nak reply Abang Alif ni. Saya pergi, saya kena gigit dengan kerengga. Kau cerita lipan sekali bara. kena gigit dengan kerengga. Okey. Lipan bara. Sakit tu. Lipan tu macam menipu Dah boleh dapat dah mati dah. Dah boleh detect saya menipu Okey. Tak adalah. Saya reply apa semua, saya terus masuk rumah, saya cakap sebab akak exotic punya orang. Pencinta eksotik. So aku tahu mana yang boleh mati, mana yang tak. Kalau kerengga tu memang sakit gatal lah. Tapi memang saya reply tu jadi memang, bukan nyamuk bukan. Okay. Memang kerengga. Okey, lepas tu saya cakap dengan mak saya, mak alhamdulillah lepas ni mak nak beli apa bagi tahu. Saya cakap macam tu. Mak saya tak dapat tangkap macam kenapa menang jackpot apa ke. Menang judi ke? Ayah saya kata nombor berapa yang kena. Tak adalah saya gurau. Saya cakap dengan mak, mak alhamdulillah adik dapat masuk AI Team. Mak saya dengan ayah saya dia orang kata orang yang tua yang biasa je, yang taklah pandai sangat tengok berapa YouTube umur ke. Parents? Mak saya 60, ayah saya 62. Dah agak berumur jugalah. Kalau kat ML dia orang dah mythic. Lebih kurang. Ada orang umur 60 tak mythic lagi tau. Jadi mak saya tak tahu pun AI Team ni apa. Dia cuma tahu orang kata apa orang panggil wanita hari ni. Itu dia tahulah. Jadi saya cakap, mak, AI Team ni dia YouTube tau. So kalau adik masuk ni mungkinlah insya-Allah adik bolehlah belajar ilmu-ilmu YouTube, buat video kat YouTube, dapat duit macam tu kan. Lepas tu mak saya macam okey lah tu, alhamdulillah lah, kalau boleh buat duit okey lah. Selalu buat sepah je kat rumah, buat duit lah pula. Macam tu mak saya cakap. So saya macam okey. Itu je reaction dia orang, happy sebab benda ni benda baik. Itu je lah. Okey, faham. Okey, so sebelum tu nak tanya, sebelum ke soalan lain. Kejap rambut aku terkeluar aku rasa. Kejap rambut aku terkeluar ke? Tak ada okey. Yang atas ni bukan rambut kan? Rambut juga. Rambut juga. Okey. Okey. Sebelum masuk AI ni, korang ni memang tak ada kerja dekat mana-mana tempat ataupun study ataupun memang tak ada buat apa-apa kat rumah? Beryl. Starting naik pun umur 17. Jadi memang tak pernah kerja cashier ke. Tak ada pengalaman bekerja dekat mana-mana lagi. Yep. Azan? Saya pernah ada beberapa pekerjaan yang saya pernah buat. Dan saya belajar sampai tingkatan 5 je. Tingkatan 6 pun separuh, lepas tu saya drop. Jadi tingkatan 5 lah, sijil yang saya ada tingkatan 5. Sebab ada cerita kenapa saya tak sambung belajar. Kalau ikutkan saya nak je sambung belajar. Sebab muka-muka saya ni muka-muka orang kata apa? Cedik. Doktor-doktor. Muka doktor aku nampak dah, betul. Pernah pergi klinik ada jumpa Dr. Singh. Muka kan macam saya. Jadi muka doktor. So saya macam tingkatan 5 dulu saya tak ada IC. Ni cerita dia. Okey, kejap lagi. Cerita dia apa itu. Okey. Sebab sabar. Okey. So maksudnya korang ni lepas sekolah habislah kan masing-masing Sekolah kan? habis. So tak ada pengalaman kerja apa semua kan? Kak Bella kejap. Saya belum habis cerita tadi tu. Okey. Saya kerja. Jangan cakap pasal IC dulu. Jangan cakap pasal IC dulu. Okey. Saya nak bagi hint. Okey. Saya pernah kerja sebagai pembuat waffle dekat kedai makan masa tu. Lepas tu saya pernah kerja sebagai kitchen helper. Okey. Jadi saya kerja-kerja macam itu lah. Dan masa tu saya memang penampilan saya sama. Gentle, saya tak tipu, memang tudung ni lah yang saya pakai waktu kerja. Memang tak basuh lah daripada dulu. Cuma baju dengan seluar tak style lah.
JC Juventus. Okay. Dengan seluar abang-abangan macam tu lah. Saya pernah kerja macam tu lah. Pernah. Maksudnya ada jugalah pengalaman. Berapa umur kau sekarang? Saya 23. 23. Mungkin budak viral dia tak ada lagi pengalaman sebab dia umur lagi. 19 lagi kan. Okay. Tapi tak apa. Macam aku dulu aku sekolah alhamdulillah habis lah sampai form 5 lah. Cuma aku bukan tak ada rezeki nak sambung belajar. Rezeki tu ada. Cumanya aku yang memilih untuk tak. Sebab aku daripada form 3, form 4, form 5, lepas habis waktu sekolah dulu, lepas tengah hari balik daripada sekolah, aku akan kerja cuci rambut orang. So aku makan komisen satu kepala tu berapa? Sampailah pukul 11 malam barulah balik. So aku memang dah biasa pegang duit daripada dulu sampai sekarang. So bila aku dapat offer college tu, U itu dan STPM juga untuk tingkatan 6, aku tak nak benda tu. Sebab bukannya aku suka belajar, cuma aku lagi suka pegang duit. Dan aku banyak jugalah pengalaman. Dan after aku kerja 3 tahun dekat salon tu tau. Salon tu ada lagi, salon Amoy. So aku makan komisen satu kepala RM10, RM10, ada yang RM5. Tengok kepala lelaki RM5, kepala perempuan RM10. So untuk budak viral pula, kenapa budak viral? Kenapa budak viral? Kenapa viral? Okay. First podcast ni kita Okay, boleh. okay. Jadi yang mulanya video yang jadi hype sangat waktu tu ada 3. Satu. Bila tu? Waktu 2023. Okay. Ujung tahun. Sebelum SPM kan tu. Alright. Jadi video yang hype tu ada 3. Satu adalah shawarma. Shawarma? Ya. Kenapa shawarma? Makan shawarma di Bukit Bintang. Oh, di Damaskus ke? Ya. Okay. Tapi bukan review beli. Lepas tu makan macam orang kampung tu. Dia lah tu. Jadi yang keduanya JPJ. JPJ kenapa kan JPJ? JPJ ambil lesen motor. Okay. Balik rumah cerita kat mak ayah. Tapi mak rekod. Yang ketiga pun sama. Jadi dalam isi yang kedua tu, JPJ tu kena sebab video yang first. Maksudnya ketiga-tiga yang kau cakap ni video yang viral. Video yang viral. Okay. Video yang viral kalau tak ada 5 lah, lebih kurang. Okay. Jadi lepas tu abang saya orang yang ambil lesen ada escort. JPJ escort. Okay. Sebab kenapa? JPJ tu kena. Jadi bila macam tu JPJ tu tanya, kamu ke budak yang viral tu? Viral. Lepas tu okay. Dia bila Perak punya accent dia jadi viral. Viral. Kamu ke budak yang viral sangat tu. Faham. Jadi yang tu dalam ikon mak. Mak kau pun ada TikTok? Ya. Berapa umur mak kau? Sekarang 48. Muda lagi lah. Okay. Bapak kau? 53 macam tu. Okay. Lepas tu? Lepas tu nak jadikan cerita, bila nak naikkan platform sendiri, mulalah tanya. Nak bubuh nama apa? Maksudnya mak kau main TikTok dulu baru kau Ya. Mak kau memang legend. Okay. Mak dia advance. Mula naik kat platform mak, lepas tu baru buat platform sendiri. Jadi bila dah setelah fikir-fikir nama apa nak bubuh, ingatlah satu cerita ni. Dan nama pula nak bubuh kena ada isi. Kan? Jadi itulah yang bubuh budak viral. Berdasarkan apa yang orang panggil waktu mula tu. Kau ke budak yang viral tu? Yeah. Kau ke budak viral tu? Dia sebenarnya viral tapi sebab dia Ipoh Perak, dia viral. Okay, Azan. Kenapa nama kau Azan? Nama IC kau apa? Nama IC Azimah, saya, nama saya IC. Azimah pula apa? Bukan, Nazrah. Tak apa tu Azimah. Nama IC Apa saya Azimah? Nur Nazrah Abdul Samad. Okay. Kenapa nama Hazan tu? Sebab sebelum saya dikenali ni, sebelum video saya viral, saya bekerja sebagai ejen hartanah. Saya jual rumah. Jadi betul-betul lah. Betul. Wallahi saya kerja. Okay. Wallahi okay. Aku betul. percaya. Saya memang kerja jual rumah. Jadi kalau kerja jual rumah kan kita ada kad company apa semua yang kita business card kita tu kan. Kawan-kawan saya semua cakap yang mana bidang meniaga ni diorang nasihatkan, okey kalau kau nak meniaga jangan guna nama betul kau, sebab kan ada banyak orang buat benda tak elok guna nama betul. kita kan. Jadi kau kena ada satu nama stage name gitu macam tu kan. Jadi saya pun fikir, takkan tiba-tiba saya nak letak nama Steven, kan tak kena dengan muka. Takkan tiba-tiba Johnny. Mengarut sangat. Jadi saya pun fikir,
Saya fikir Nazrah tu saya terbalikkan ejaan dia. Since saya pun orang duk pandang saya macam terbalik kan. Macam suara lelaki, muka perempuan. Jadi saya terbalikkan ejaan Nazrah. Kalau diterbalikkan ejaannya, spelling backwards dapat Harzan. Ya. Nazrah N-A-Z-R-A-H. Terbalikkan H-A-R-Z-A-N. Harzan. Harzan. Pula benda tu Harzan. Dapat Harzan dan S dekat tengah-tengah yang sekarang ni saya guna Hazan kan. S tu ialah initial ayah saya, Samad. Jadi saya letak S. So dia lagi, saya rasa nama tu macam Samad ke ni. Kenapa tukar nama macam nama ke laki sikit? Saya tak, mula-mula saya tak terfikir pun tu nama lelaki. Saya cuma fikir nama ni unik sebab saya tak pernah jumpa orang nama Hazan satu. Lepas tu ada je. Oh ada. Saya tak tahu. Saya biasa Hazran. Bukan tu bapak Syamil ni. Tu Rizan. Sorry. Biasanya Hazran. Hazan saya tak pernah jumpa. Harzan. Tapi mungkin lepas ni kalau yang mana minat yatim yang tengah mengandung sekarang, anak letak nama anak Nur Hazan ke? Boleh lah. Sebab Hazan tu macam nama lelaki sebenarnya. Saya tak terfikir yang tu. Saya fikir dia unik je. Sebab saya rasa saya unik. So nama saya unik. Itu. Tapi orang yang banyak point out macam nama lelaki. Tapi saya tak rasa pun. Kau jangan pandang mata aku lama sikit, takut kau jatuh cinta. Chip Tiger, Chip Presi. Ni tak ada JJ apa semua. Tak ada. Dia kosong ke? Dia kosong. Dia kosong. Dia akan macam kalau kau buat gitu pun dia macam gitu je. Dia tak ada macam JJ ke apa, tak ada. Tak ada. Okay, betul tak Kur? Tak ada JJ kan? Ijaz lah. Pelik weh podcast ada JJ. Okay, seterusnya untuk budak parent. Ya. Okay, mula-mula kau masuk sini. Dia macam biasa, ni soalan untuk korang berdua lah kan. Macam biasa, korang nampak batch 1 2025 hype gila. Masing-masing ada talented masing-masing. Dan aku pun takut mula-mula masa sebelum korang masuk lah kan. Aku cakap, siapalah yang akan masuk batch 2 ni? Confirm orang buat comparison. Confirm. Dan ada juga orang buat comparison. Macam aku, walaupun orang buat spekulasi macam-macam, orang cakap aku tak suka korang. Aku dah sumpah demi Allah, aku cakap tak ada istilah tak suka. Okay, cuma mungkin sebelum ni aku terlampau rapat dengan batch 1. Sebab kalau korang nak tahulah kan, batch sementara sebelum ni 2024, aku tak selalu hadir ke office AI. Aku banyak kerja aku yang aku penuh handle. So aku memang office aku je. And then bukan aku tak ada kerja juga, aku ada kerja. Cuma ada sebab kenapa hari-hari aku masuk content AI. Ada sebab. Dan sebab ni nanti korang akan tahu nanti bila aku dengan Alif announce. Okay, so sebelum ni batch ada juga macam dulu aku buat giveaway Razak kan, dengan batch 5 batch 5 betul tak? Batch 5 Razak kan. Ada je rapat tapi tak adalah buat. Aku macam setakat pergi AI, okay jom kita buat konten ni untuk TikTok, okay dah. Maksudnya dalam masuk AI semua tak ada. Tapi aku kenal semua batch sementara yang sebelum ni rapat je dengan aku sampai sekarang. Cuma mungkin orang tak nampak depan kamera, orang hanya nampak belakang kamera. Cuma yang batch 1 sebelum ni nampak sebab dalam kamera aku nak almost every day aku masuk. Aku join. So dekat situlah orang akan buat comparison yang okay, buat mandai-mandai, palatau pula kan, netizen kan cakap aku tak suka kat korang. Macam tu. Tapi aku clearkan lagi sekali, demi Allah sumpah wallahi memang tak ada istilah macam tak suka pun. Baik engkau, Viral, Najla ataupun Ikmal. Sebab bagi aku masing-masing ada kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing. Cuma itulah korang tak perlu risaukan aku. Korang tak perlu risaukan netizen juga. Cuma apa korang punya penerimaan bila orang cakap, contoh orang comparekan kau dengan ni, orang kecam kau, baru je sehari 2 hari kau masuk dalam konten, lepas tu orang dah buat spekulasi macam-macam pasal kau kan. Contoh orang cakap kau ni beria lah, try hard lah, over lah, try nak buat lawak tapi tak jadilah, itulah inilah. Apa ni akak cakap berdasarkan apa komen yang akak nampak lah, apa yang orang mention. Itulah kita belajar. Itulah yang aku belajar. Bila masuk sini, kalau tak masuk tak jadi benda ni. Jadi yang kita nampak culture dia berbeza. Cakaplah kat diorang. Korang jealous ke korang tak dapat? Tak. Okey je. Bukan. Aku saja dah uji dia. Bukan. Jadi kita kecaman tu mainan. Mesti kita akan dikecam. Cuma betul. Tak tahu bila. Jadi kalau ikut aku kak, okey je. Dan terima. Sebab crowd berbeza. Apa yang aku ada tak macam apa yang AI team ada. Jadi untuk orang nak terima kita dalam hidup tu susah.
Jadi itulah okey. Tak adalah kata nak marah sangat ke, terlalu. Tak ada buat kau down ke macam aduh silap lah aku masuk sini, orang kecam aku. Sebelum ni tak ada ramai sangat pun orang kecam aku, tapi kat sini orang nampak aku pasal orang kecam aku, compare aku gini. Kau tak ada rasa down? Tak ada lah. Orang yang bercakap macam tu ramai, tapi dia tak boleh grow. Hidup dia taraf tu je. Betul. Dia tak boleh pergi fly high. Dia tak boleh terbang tinggi Betul. pun. Sebab apa? Sebab mentality diorang yang kolot. Okay, Azan? Kalau saya ni kira macam apa pengalaman saya masuk sini berhadapan dengan netizen crowd AI ni lah. Okay. To be honest, saya orangnya jenis yang tak ambil pusing sangat benda-benda yang kata-kata ni. Okay. Sebab satu, scarf saya tebal. Jadi memang susah nak dengar. Memang scarf kau tebal, tapi diorang bukan cakap dekat korang. Mata-mata. Oh tak, saya dengar komen. Komen saya dengar. Macam macam gitu. Oh dah ada komen sekarang voice note ada sebab Oi, aku rasa aku tak update lagi TikTok aku. Nanti aku update lah. Tak adalah. Saya jenis yang memang macam itu. Daripada awal saya, kemunculan saya dalam bidang ni, bidang-bidang platform TikTok ke social media, saya dah biasa menerima kecaman tentang fizikal saya sebelum masuk AI lagi. Jadi fizikal saya memang dah selalu dibual-bualkan oleh orang lah. Macam besar lah, gemuk lah, hitam lah, apa macam tu kan. Oh ada macam tu. Bahkan bukan daripada media sosial sahaja, daripada kecil pun. Daripada saya anak kecil dah biasa dengar ayat yang macam gitu. Bila masuk ke AI team ni, dia just sekadar angin lalu je lah. Kalau ada. Maksudnya kau dah adapt dah. Saya dah adapt. Benda tu dah sebati dengan saya. Dia dah jadi tembok dah. Maksudnya tak ada masalah pun. Okay, dalam AI lah yalah kan. Daripada kecil siapa yang duk cakap kau macam tu? Ramai. Family sendiri ke? Family sendiri ada, yang bukan family ada, contohnya yang tak kenal dia ada. Contoh sebab saya nak angkat kan, macam saya cerita tadi, saya nak angkat. Jadi ayat-ayat macam anak sampah, anak agam, semua dah kena. Lepas tu daripada orang terdekat. Orang terdekat pun ada. Anak agam ada. Yang mana tak menerima saya ke kalau mungkin. Kalau dia cakap geram pula aku. Tak, dia orang anak halal perangai caram. Kat saya walaupun tak berapa nak halal, perangai saya halal. Dia orang dah halal perangai betul. Itu je lah. Saya tak ada masalah pun. Bagi aku sejahat-jahat aku, sejahil-jahil aku tak ada fake account kat TikTok untuk kecam orang semata-mata tak. Aku at least macam, Zan, kau nampak ni? Ni viral lah Zan. Macam tu je. Betul, aku faham. tak pernah sebab aku nak kejar future aku. Aku ada standard level aku dan aku nak berjaya. Macam aku cakap tadi kan, orang yang macam kecil-kecil orang ni, diorang tak ada standard level diorang dan diorang takkan berjaya selagi mentality diorang tak ubah. Betul. So siapa yang kecam kau tu, mungkin ada dia jealous something dengan kau kot. Confirm. Kadang orang yang kecam kita ni mesti dia ada jealous something dengan kita yang kita ada dan dia tak ada. Betul. Dan saya ada satu prinsip yang saya pegang. Orang yang puji kita ialah orang yang mengeji kita. Orang yang menegur kita ialah guru kita. Dan orang yang mengutuk kita ialah orang yang dengkikan kita. Betul. So saya pegang benda tu je lah. Betul. Macam aku tak suka orang contoh depan-depan kan. Kalau dalam social media tu aku tak boleh nak halang lah. Depan-depan aku tak suka orang, budak-budak ni kenal aku macam mana. Akak ni putih sangat lah. Akak ni cantik sangat. Aku tak suka macam tu. Sumpah aku tak suka. Aku tak suka orang yang beri. Sebab bagi aku orang tu fake. Aku lagi suka orang cakap macam, Kak asal tudung pendek ni? Kalau dia depan kan, Kak ni nampak ni lah. Daripada macam, Kak cantik lah Kak pakai tudung gini pendek macam ni. Bagi aku orang tu fake. Aku tak suka. Aku suka orang yang jujur je dengan aku. Faham. Okay. So kita akan pergi ke topik tentang kehidupan Okay, boleh Boleh. Okay, kalau korang tak kisah, boleh tak korang share dengan akak sedikit, ada tak dalam kehidupan korang benda yang korang lalui yang benda yang korang lalui tu struggle, sedih, korang rasa macam down, and apa-apa lah pengalaman hidup korang sepanjang korang hidup ni 19 tahun dan 23 tahun, benda-benda yang macam tu lah, sedih, struggle apa semua, ada tak? Beryl? Ada Kak. Ada. Jadi kita mulakan daripada kecil lah. Boleh. Okay. Daripada lahir pun tak apa. Daripada umur 5-6 tahun lah. Okay. 5-6 tahun dah nampak dah. Jadi aku bukan orang yang suka menulis. Menulis? Aku tak suka menulis. Oh. Jadi kurang lah dalam nak belajar tu.
Oh. Kan satu kunci dia ada menulis, membaca. Kan? Membaca okey. Nak suruh menyanyi okey. Okey, jadi apa aku nak buat? Lepas tu mulalah menyanyi. Kalau dulu waktu umur 6 tahun yang famous Tega. Terinspirasi daripada Tega lah. Tega datang Malaysia. Umur kau 6 tahun Tega masa tu. Tega tengah top. Lupa umur dia jauh dengan aku. Ya. Okey. Yang lagu tu hidupku dulunya seorang. Lagu tu. Okey. Jadi bila nampak dia yang sekecil itu, sehebat itu dalam bidang nyanyian, sampai boleh datang Malaysia, kita pun cuba. Menyanyi Kak. Starting kalau dalam sekolah darjah 3. Darjah 3 menyanyi dah. Lepas tu pergi keluar cari popstar, cari megastar. Kau audition. pernah lah. Audition. Pernah masuk lah audition. Pernah. Okey. Pernah pergi audition. Tapi susah nak cari makan dalam bidang nyanyian. Sebab ada betul. orang yang tak pandai menyanyi pun dia pergi menyanyi. Betul. Okey. Jadi bila dah macam tu tak apa, kita mesti terus kalau tak boleh di luar mungkin dalam sekolah. Jadi dalam sekolah dah memang hype lah. Penyanyi setiap kali event. Setiap kali event menyanyi lah atas pentas. Kita punyalah pentas tu. Itu yang malu hilang kot. Sebab tu lah kot dah di-train. Faham. Depan orang. Tapi beza. Sebab kita bukan budak kelas depan. Faham. Jadi sebab aku tadi pun cakap kau tak suka menulis. Belajar tu kau tak apa nak suka sangat. Okay. Jadi sebab tu kita ambil bidang tu. Cumanya beza. Budak kelas depan handle benda ni dengan budak kelas belakang handle benda ni. Penerimaan guru. Faham. Dia tak sama Kak. Jadi satunya saya pada waktu itu dipelekehkan lah. Disebabkan kau budak kelas belakang tapi cuba macam nak menyanyi apa semua. Okay. Sepatutnya budak kelas depan yang deserve benda tu. Yang lebih pula better ada kat atas pentas. Okay. Jadi penerimaan guru yang tu buat saya rasa macam kita dah budak kelas belakang. Lagilah rasa benci nak pergi sekolah. Kan? Tak dapat pula benda tu kan. Maksudnya cikgu tu lah toksik. Ya. Okay, sekarang ni yang ramainya yang macam tu lah. Tapi ada cikgu yang bagus. Bagus tetap bagus Kak. Kan? Betul. Jadi cuba juga untuk menyanyi. Pergilah sana. Ada juga juara negeri. Patriotik. Dan sampai satu tahap tak boleh menyanyi dah. Suara dah pecah. Laki beza. Orang perempuan kecil tak macam suara dah dewasa. Dia lagi power. Okay, bila suara dah pecah, apa saya nak buat? Suara pecah umur berapa? Suara pecah umur 15. Okay. 15 fully. 15 fully dah bertukar. Kalau tak suara macam Ella. Kan nak tengok? Tak apa. Okay. Masuk. Okay. Jadi yelah. Waktu itu kalau laki boleh nyanyi lagu Ella, power lah. Tapi suara kecil. Suara tentu suara yang belum matang, tak sama. Bila dah tak tahu nak buat apa lagi lah. Bidang nyanyi, bidang belajar pun tak boleh. Dalam bidang pelajaran pun kita slow. Nak pergi ke bidang nyanyi, cikgu pula mak bapak support tapi cikgu pula macam judge kau. Nak pergi pula, nak pergi bidang mainstream pula susah. Ada pula cabaran dia. Bukan sebab apa, sebab tu lah terlalu ramai. Yang tak boleh menyanyi pun pergi menyanyi. Itu yang susah. Tu belum termasuk kabel lagi. Kan? Dia pakai type C ke, dia pakai apa ke nak masuk sana. Kan? Ramai. Jadi bila macam tu, sedih dia dekat sekolah ni, bila cikgu selalu rasa macam budak kelas belakang ni tak penting. Apa-apa bidang pun, sukan. Macam tu pula. Sukan ke, dalam bidang entertainment ke kan, menyanyi ke, main drum ke apa ke, bagi budak kelas depan. Jadi itulah satu yang kita rasa macam tak bestnya. Yang kau ingat sampai sekarang lah. Ya, ingat sampai sekarang. Dia sampai satu tahap tu cikgu ada cakap dia ni hidup tak boleh pergi mana. Kalau kata artis pilihan cita-cita dia, tak dapat pun jadi artis. Beryl, kalau aku nak tahu kau bukan keseorangan. Ya. Pernah juga cikgu cakap dekat aku macam tu. Okey, teruskan lagi sebelum aku pergi ke topik aku. Jadi itu dah sedih. Sedihnya lagi satu ni Kak. Bila cikgu sekali gelak. Okey, cita-cita Kak. Kalau ikut formal lah, cita-cita cikgu tanya, saya polis.
saya Askar, saya ini. Saya bangun jadi artis kak. Sebab saya minat orang datang bergambar. Saya suka benda tu. Aku tak minat. Penat. Okay, penat. Saya suka benda tu. Sebab tu saya treat orang yang macam tu. Nak bergambar saya okey je. Oi, tapi benda tu lah. Kita kena appreciate semua orang yang nak bergambar kita. Tapi kita macam ni lagi kalau event apa semua. Bukan event saja, pergi mall ke apa. Memang orang kan nak ambil gambar. Cuma sampai satu tahap kau akan penat gila. Macam aku tengah tak ada mood, aku tengah penat, kaki aku tengah sakit pun orang minta bergambar juga. Kita kena tahan, kena senyum je. Benda tu penat. Penat gila. Okay, lepas tu? Itulah yang daripada kecil. Tapi kena gelak kak. Rupa pula tak ada. Kan? Yang ada mulut je. Mulut bising. Dekat dalam kelas pun mulut bising. Mulut pula besar. Dia ringai je. Ya. Mulut bising kak. Baik jahat ni. Okay. Okay kak. Gurau-gurau. Bila mulut bising, kalau depan lain. Kalau depan kalau bising tak ada apa. Kalau belakang ni kalau bising cikgu dah atas bawah dah. Ya, betul. Kan? Kau banyak teringat cikgu kau ni. Banyak Bukan dendam. bukan apa. Kadang-kadang ada orang yang lagi tak minat nak belajar sebab itu. Sebab dia dah dididik. Keadaan dekat sekolah yang menyebabkan dia tak suka datang kat sekolah tu. Ya. Jadi itulah satu sebab. Bila waktu itu pula kita rasa kecil lah. Aku kena gelak. Aku nak jadi artis je pun. Kan? Cumanya bukan dalam bidang berlakon. Tak fokus pun dalam bidang berlakon. Mungkin menyanyi. Apa-apalah bidang entertainment tapi bukan berlakon lah. Bukan berlakon. Cuma kau nak rasa kau nak terkenal. Ya. Berapa followers kau kat TikTok sekarang? Sekarang 125. Yang ni yang dah kena ban lah. Sebelum ni 280 je. Oh, okay. Okay, so itu dalam 19 tahun ni dia bukannya sebab family tapi sebab environment dekat sekolah membuatkan kau rasa macam kau nak achieve benda tu tapi orang memperlekehkan kau dan orang tak percaya kat kau dan kau nak buktikan dekat diorang tapi diorang sekarang tak ada followers, kau ada followers. Sorry, ayat saya pedas tapi apa yang saya cakap tu orang tak boleh terima sebab benda tu betul. Betul. Saya tahu kenapa generasi sekarang macam gitu. Sebab apa? Sebab ini saya punya teori sendirilah. Saya fikir kan. Orang dulu nak dapat ilmu susah. Kita tak ada Google, kita tak ada teknologi. Sebab tu cikgu ialah kita angkat tinggi sebab dia ada ilmu. Jadi bila kita nak belajar kita kena hormat dia. Orang sekarang akses untuk ilmu tu dah senang. Ada tuition, ada Google, ada ChatGPT, ada AI. Bukan AI team ada artificial intelligence. Jadi bila kita senang sangat nak dapat ilmu ataupun guru dah terlalu ramai, adab akan jadi makin kurang sebab benda senang. Alah kalau aku tak hormat cikgu ni pun aku boleh tengok ChatGPT apa. Aku boleh tanya. Saya rasa benda tu benda tu tapi teknologi. the main reason is sekarang zaman phone. Semua jari. Semua jari. Dulu zaman-zaman aku mana ada phone sangat. Betul. Banyak lagi bonding melepak bercakap daripada main phone. Sekarang lepak mamak, kalau kau tengok mamak kat tepi ni je. Budak-budak zaman sekarang, lepak berkumpulan ramai-ramai ni tapi phone. Zaman dulu handphone cikai je letak kat table. Gini orang pom. Dulu best. Sumpah aku cakap. Aku bersyukur aku membesar di zaman yang aku dulu sebab zaman bonding lagi banyak. Okay. Betul. Okay, itu dah habis lah Pak Vera. So kesedihan dia bukan kesedihan lah yang dia ingat sampai sekarang umur 19 tahun pasal orang macam memperlekehkan dia, orang macam pandang rendah kat dia apa yang dia nak dalam hidup, yang dia impikan. Tapi lah setiap orang tak semestinya orang kata nak jadi cikgu, polis, doktor, tak semestinya ada orang jadi artis. Biarlah dia nak jadi apa. Asalkan jadi orang. Itu je. Okay, so Azan pula ada tak macam kisah-kisah sedih yang boleh share dekat akak? Ada. Dia taklah sedih mana pun. Saya ni biasalah kelakar je. Hidup saya kelakar je. Tapi kan kadang-kadang kan orang yang kelakar ni dia menyembunyikan banyak benda yang sedih dalam hidup dia. Sebab tu dia cuba untuk jadi kelakar untuk menutupi dia punya kesedihan. Betul kak. Betul. Okay, cerita dia gini. Cerita dia ni saya cerita daripada tadika lah. Saya dulu tadika, ada tadika ni. Daripada zaman saya kecil pun saya dah dilayan berlainan daripada kanak-kanak seusia saya lah. Mungkin satu disebabkan saya memang akui saya memang degil sikit. Saya nakal, saya jenis hyper macam tu kan. Jadi cikgu adalah yang macam tak berkenan dengan saya. Tambahan pula ada dia orang juga? ada. Dan
entah memang rezeki saya lah waktu tu dipertemukan dengan orang-orang macam gini kan. Orang cikgu tu dia jenis yang memandang saya macam low sikit disebabkan saya nak angkat. Saya tak tahu kenapa dia berfikir macam tu, tapi dia macam tu. Masalah kan kalau anak angkat? Dia macam dia anggap macam saya ni anak yang macam tu. Okay, jadi kejap dia lagi layan. boleh tak kalau tak kisah nak share macam mana kau tahu kau kalau kau tak kisahlah. Oh, boleh. Anak angkat. Oh, okay. Ini saya ceritakan dia stage by stage lah. Okay. So saya sama balik yang tadika ni. Dekat tadika saya dilayan macam mana kalau zaman sekarang, benda tu jadi zaman sekarang dah kira kes dera jugalah. Oh? Sebab dulu saya kalau balik sekolah tadika saya akan ada lebam-lebam dekat lengan saya. Serius? Ya. Siapa buat kau? Saya tak boleh cakap individu tu. Saya tak boleh Tak, cakap pelajar ataupun cikgu? dia dalam tadika tu. Saya tak nak sebut jawatan dia apa. Okay. Tapi dia orang yang dalam tadika tu. Dan bayangkan waktu makan kan, makan ramai-ramai kan, pelajar biasanya budak perempuan depan, budak lelaki belakang. Nanti lelaki yang akan kena baca doa kan. Saya budak perempuan kat depan, lelaki belakang, saya seorang kat belakang sekali. Saya yang last. Makanan yang saya dapat biasanya kerak-kerak je. Macam Kenapa? contoh makaroni goreng ke apa yang saya dapat kerak-kerak ujung-ujung tu. Lepas tu nanti saya kena baca doa. Itu yang saya lead tu. Daripada partnership semua saya lead sebab dah terbiasa. Oh, tak ada gurau. Okay. Taklah. Tapi kenapa sekejam tu? Saya tak tahu benda tu pula. Saya tak merasa benda tu wrong dulu. Sebab budak kita rasa macam ni mesti cikgu ni dengki muka aku carap. Saya fikir macam gitu je. Saya tak tahu bila dah besar saya ingat balik kan. Saya macam syok lah, ini dera ni. Macam faham tak? Lepas tu waktu budak-budak lain belajar, saya kena urut bahu seorang individu tu. Saya yang kena selak tudung dia. Sini. Lepas tu nanti kalau salah nanti dia tepuk perut saya ke. Nanti dia kutil-kutil apa, cubit yang kecil-kecil tu. Tu yang lebam-lebam tu balik. Itu daripada zaman tadika. Mungkin satu sebab saya jenis nakal juga. Saya boleh tahan nakal. Dan disebabkan status saya mungkin lah. Sebab nampak terlalu ketara. Budak lain pun nakal tapi tak macam tu pula. Kenapa saya? Macam tu lah. Okay, itu satu. Lepas tu saya naik ke sekolah rendah, SK. Masa tu saya punya rupa agak menjijikkan lah. Memang saya pelajar biasa, tudung putih, baju putih, kain hitam. Balik rumah, turun van, mak saya pick up tu, baju coklat semua. Memang tanah. Memang saya jenis yang rugged lah. Memang dekat sekolah budak-budak lain main wawasan 20-20. Saya main belalang. Saya tangkap belalang. Yang Elris goreng dalam produk dia semua belalang yang saya pernah tangkap. Banyaklah kau. tak dah besar Elris ambil buat bisnes. Ada macam itulah contoh. Jadi saya dipulaukan sikit dulu. Susah orang nak berkawan dengan saya. Dan sebab tu juga kenapa orang kalau fikir Hazan ni kelakar, dia pandai nak cari idea, nak cakap ni. Mungkin sebab benda tu dah trend daripada dulu. Saya nak berkawan dengan orang, memang saya kena kelakar. Saya tak ada benda lain nak offer. Saya tak boleh nak offer family aku kaya, kau kawan aku. Tak boleh. Saya nak offer aku cantik, kau kawan dengan aku. Lagi jauh. Lepas tu apa lagi? Saya tak boleh offer. Saya kena kelakar. Bila kelakar saya buat dia orang gelak, dia orang akan macam okey lah kawan dengan Hazan lah. Macam tu. Itu je saya boleh offer. Dan sekolah menengah pula saya melalui banyak orang kata mulut punya bully lah. Saya tak pernah kena bully yang fizikal. Saya biasa kata-kata orang lah. torture pakai mulut lah. Orang torture pakai mulut macam badak, apa lagi, badan-badan besar. Lepas tu apa, parti tu pendatang asing tanpa izin. Bangla. Sebab dia orang semua tahu saya bukan warga negara. Okey. Saya rasa dah stage saya tu dah lari tu. Okey, saya tahu. Okey, saya jawab soalan akak. Okey. Macam mana saya tahu saya nak angkat waktu umur saya tingkatan waktu umur saya darjah 2. Saya darjah 2, saya tengah mak saya tengah ayam baju, saya tengah baca buku kat belakang macam tu. Mak saya cakap, "Adik nak tahu tak? Adik sebenarnya bukan anak mak." Dan budak darjah 2 kan tak tahu apa sangat. So saya tanya, "Abi, adik anak siapa?" kan. Lepas tu mak saya kata, "Adik ni macam anak angkat lah. Bukan anak yang keluar daripada rahim mak." Macam tu. Lepas tu saya pun tanya, "Abi kalau bukan rahim mak, rahim apa? Rahim sepatu ke?" Daripada kecil dah kelakar. Gurau. Okey. Sedih lah, astaghfirullahalazim. Apa ni? Okey. Okay. Jadi mak saya terangkan macam itu. Dan daripada darjah 2 tu saya dah mula tahu saya nak angkat, tapi saya tak faham nak angkat tu apa. Start daripada saya darjah 5, naik darjah 6, kita dah belajar awak nak angkat ni sekian-sekian, aurat dengan mak ayah apa semua kan, belajar menikah agama Islam kan. Dari situ saya mula-mula faham, okey aku nak angkat. Dan benda tu di carry sampailah sekarang. Jadi saya tak ada fasa yang macam saya memberontak ke saya tahu saya nak angkat. Sebab saya memahaminya sikit demi sikit.
sampai sekarang. Tapi sebab macam kau cakap kau nak tunggal, walaupun kau anak angkat tapi kau nak tunggal dalam family ni lah. Ya betul. Sebab mak dengan ayah angkat saya, Abdul Samad bin Abdul Sawab dengan Puan Zawiyah Hashim, mereka tidak takut dia orang ingat saya tak claim nanti. Kredit. Mak ni. Okay. Apa ni, dia orang tak dikurniakan cahaya mata sendiri. Mak saya pernah dulu, cumalah tak ada rezeki kan. Dan dia tak boleh nak ada zuriat sendiri, jadi dia orang ambil saya daripada umur saya 2 tahun sampailah bila-bila. Macam tu. Sampai sekarang diorang 60 tahun. Ya, mak saya ambil saya masa umur mak saya 40, ayah saya 42. Maksudnya sebelum tu mereka hidup berdua lah. Bukan, maksudnya sebelum tu kau dekat tempat apa tu orang panggil kebajikan ya betul. Apa? Saya ni kira berasal daripada Rumah Kebajikan Masyarakat Tengku Ampuan Fatimah Pahang. Itu nama rumah kebajikan saya duduk dulu. Saya duduk sampai umur 2 tahun dekat Kuantan Pahang. Kuantan Pahang. Okay. Saya duduk di situ 2 tahun dan mak ayah angkat saya sekarang ni ambil saya lah, jaga saya sampai besar. Kenapa saya cakap pasal orang kutuk saya Bangla lah, parti lah, warga asing apa semua tu? Disebabkan waktu darjah 6 kan kita ambil PSR kan. Kan kita ada slip apa periksaan semua tu, kena guna IC. Darjah 6 budak-budak biasa dah ada IC. Saya tak ada. Saya nak pergi buat, tak boleh. JPN saya dekat Keluang masa tu, JPN cakap awak ni nama awak tak ada dalam sistem JPN. Kiranya macam saya ni boleh macam tu? Disebabkan saya macam lahir tak didaftarkan. Kenapa lahir tak didaftarkan pula? Panjang cerita saya. Tak apa. Tahu aku tadi kusyuk, bawa Toto. Tahu tadi bawa Toto budak Vera boleh berbaring ngeluh apa. Bongolah. Saya saya lahir dan saya dijumpai. Orang jumpa saya dekat satu kawasan ni. Orang jumpa saya dan bawa ke hospital. Bila bawa ke hospital, tak ada siapa yang tuntut saya sebagai waris kan. Kan biasa kalau bayi terbuang ni kan. Bayi betul-betul bayi. Tali pusat ada lagi? Tali pusat, Allah saya tak tahu. Cuma yang saya tahu waktu dijumpai tu, ada orang dia bagi tahu lah, darah saya tu dah kering-kering, dah boleh kopik-kopik dah kat badan. Kira dah terbiar dah lama lah kat situ. Mungkin sehari ke 2 hari ke. Maksudnya bukan cuma nak tanya lah, maksudnya pihak polis jumpa baby macam dalam sebelum macam viral sebelum ni macam tu. Lebih kurang macam itu. Dijumpai dekat satu kawasan tu. Kawasan dekat rumah flat Skudai. So polis jumpa kan. Sebab mungkin saya menangis ke apa, Allah saya tak sure. Tapi memang dalam keadaan macam tu dijumpai, bawa ke hospital, tak ada siapa nak admit, waris apa semua. Jadi bawa lah ke kebajikan masyarakat. Duduk situ sampai 2 tahun dan mak ayah angkat saya ambil. Macam mana saya boleh tak ada IC disebabkan yalah kalau bayi tu dah dibuang kan. Jadi tak ada siapa lah pergi daftarkan dia kat JPN. Macam kalau macam contoh anak saya beranak kan. Anak saya kan mesti suami saya akan bawa pergi JPN, daftar CJ beranak apa semua. Saya tak ada benda tu. Saya dah buang, lepas tu mungkin zaman 2002 dulu sistem tak ketat sangat, longgar lagi kan. Masih terlepas pandang macam budak ni punya nationality dah adjust ke belum. Belum adjust. Macam itulah. Jadi bila saya nak ambil UPSR tu kantoi, kira saya tak lepas sebab nama saya tak ada dalam sistem. Lepas tu macam mana? Mohon lah. Saya mohon kewarganegaraan dan katanya JPN kata masa tu 2 tahun setengah dah dapat dah. Kiranya saya kata 3 dah boleh dapat. Saya pun berharap lah. Tunggu 9 tahun. 9 sampai tahun. Sekarang sampai 21? Ya, sampai umur saya 21. 9 tahun barulah saya dapat. Sepanjang 9 tahun tu saya kau tak boleh keluar mana-mana lah masa tu. Ya, saya tak ada IC, saya tak ada lesen, tak boleh naik flight, tak boleh ada bank account. Saya kerja pernah minta jawatan kosong kan. Kena halau, kena kutuk lagi depan. Gaji saya dulu waktu kerja semua cash dalam sampul. Orang lain semua account kan. Saya macam hari-hari setiap bulan raya. Setiap bulan tu salah raya. Memang dapat gaji cash. Macam itulah. Saya pernah merasa kena halau kerja, saya minta kerja kan. Tama you bukan orang Malaysia, balik keluar. Padahal masa saya minta kerja biasalah dengan cara beradab lah. Saya pernah kena offer. Yang halau tu Bangla ke? Bukan. Orang Malaysia lah. Pernah kena offer gaji 500 je sebab saya tak ada IC. Macam itulah. Struggle juga kan? Biasa je sebab sekarang dah okey, jadi saya tak fikir sangat. So okey, setelah lama tak dapat IC, apa reaction kau bila first time dapat IC tu? Macam aku ada dapat IC. Sejujurnya IC biru ke? Ya, IC biru. Okay. Sebab saya dah 9 tahun tunggu dan sepanjang 9 tahun tu. Tapi maksudnya 9 tahun bukan kesilapan kau.
Betul. Dan sebabkan bukan kesilapan saya lah, saya ralat. Sebab faham tak? Bukan silap kita, tapi kita kena tanggung. Jadi benda tu yang buat saya ralat lah 9 tahun tu. Lepas tu saya tengok kawan saya sama belajar. Marah siapa? Tak ada. Kenapa bagi IC lambat dekat dia? Tahu tak perasaan orang tak ada IC tu macam mana? Lepas tu dia kena hina, kena keji apa semua. Bukan silap dia, tahu tak? Dah lah kehidupan dia macam mana pula. Aku dengar daripada kecil, daripada baby lagi dia macam mana. Lepas tu kau sengaja je kerajaan tak bagi dia IC. Awal-awal kau janji 2 tahun setengah. Lepas tu sampai umur dia 21 tahun tak dapat IC lagi. Apa dah jadi ni? Fail. Okay, pasal? Tapi ada hikmah kak? Kalau aku saya dapat, aku bukan terkesima, terpaku dengan kau punya jalan cerita kau ni. Dia macam, bila aku dengar kan, dia macam boleh buat cerita. Kan? Macam boleh buat cerita yang kita jumpa ni apa semua. Lepas tu ada pula dugaan tak dapat IC. Lepas tu kerja tak dapat ni, kena hina semua. Tapi benda tu bagi saya tak ada apa pun. Sebab yelah, kalau kata dapat IC awal, mungkin saya tak dapat join ITM sekarang. Benda tu semua plan. Jadi tak perlu IC? Tak perlu IC? Yelah, tapi tak adalah jadi viral ke apa. Dia macam itulah. Mungkin dah ada IC awal, saya sekarang dah jadi doktor pakar. Mungkin dekat mana-mana KPJ. Besar betul harapan. Nak up juga. Itulah. Okay, dia macam itulah. 9 tahun tu saya mohon memang naik turun KDN, naik turun JPN. Saya belajar semua dekat sekolah menengah dan sekolah menengah. Buku teks saya semua berbayar. Saya tak dapat bantuan, bantuan 100 setengah ke apa. Memang tak dapat. Kalau kawan-kawan saya pergi ambil bantuan, saya duduk dalam kelas seorang, meratapi diri saya. Nanti dia orang balik, wah guys, saya tak dapat duit 100. Macam tu lah. Nanti saya gelak-gelak ya. Macam, untung lah 100. Macam tu lah. So, macam cakap tu. lah 100 je pun. Geram. Ada sebab kenapa aku geram macam ni Okay. Dia macam gitulah. So 9 tahun lepas dapat je IC, to be honest, orang mesti ingat saya macam happy gila kan. Saya happy, saya alhamdulillah. Cuma saya dah rasa macam sugul. Saya pegang IC tu kan. Saya tengok nama saya sugul. Sebab saya rasa macam apa? Sugul tu macam kosong. Macam tengok IC macam okay. Macam tu je saya punya reaction. Sebab benda kita dah lama sangat tunggu kan. Dan saya rasa masa tu rasa macam okay lah, aku dah boleh start hidup lah. Itu je saya punya otak. Masa tu lah saya rasa macam okay, aku dah boleh buat IC, aku dah boleh buat lesen, aku dah boleh hidup macam orang lain. Mana yang kawan-kawan aku dah semua belajar, aku dah boleh jadi macam diorang. Okay, Vera, budak Vera, tunggu kejap tau. Ada soalan lagi aku nak tanya. Okey kak, okey. Sabar je. Tidur dulu lah meh, tidur. Okay, ni soalan yang aku nak tanya kau lah. Sebenarnya okay. hari tu aku dah tanya kau, tapi dia tu macam sama-sama. Okay. Bila suara kau jadi macam ni? Suara ni daripada umur saya belas-belas. Umur saya yang sebetul-betulnya umur saya 17 tahun ke 18, 19, 20 dah betul-betul macam gini dah. Dia bukan drastik, dia macam slow-slow. Kalau drastik tu kak, itu simptom-simptom kerasukan kak. Kak macam gini tiba itu rasuk tu nama dia, bukan. Jadi saya slow-slow, saya pun tak perasan sebenarnya suara saya berubah. Yang perasan orang pertama yang betul-betul sentuh pasal suara saya, Mak Timah, saya punya maklong lah. Maklong saya kan dah lama tak balik kampung. Bila balik saya bagi salam, Assalamualaikum Mak Timah. Dia keluar, Nazrah. Dia tak tahu tu suara siapa. Saya rasa biasa je suara saya. Dia cakap, suara macam budak lelaki dah, ingatkan siapa. Mak bapak kau pun tak perasan masa tu? Tak, mak ayah saya sampai sekarang pun dia rasa macam adik ni suara mak dengar biasa macam perempuan je. Sebab mungkin sebab dah duduk sama. Mungkin communication tu hari-hari kan. Jadi suara tu tak terdengar. Even saya pun tak perasan. Bila saya dengar balik video saya lama, video saya bercakap lama kan, saya tengok saya macam siut. Suara aku macam lelaki. Itu. Saya pun baru perasan sebenarnya benda ni. Kalau tak, saya tak perasan suara saya lelaki. Dia macam gitulah. Saya pernah pergi jumpa ENT, pakai ENT. Pernah jumpa dan mereka cakap masuk kamera masa kan. Dekat layering ni kita punya kotak suara. Ada 2 muscle tau. Muscle tu bertepuk istilahnya lah. Istilah pasarnya, muscle tu akan bertepuk setiap kali kita bersuara. Jadi muscle tu menyebabkan keluar halkom ke? Bukan. Ini muscle yang lain. Bila cikgu tengah ngajar jangan nyampuk. Gurau. Okay. Berani. Kita macam permanent kan? Okay, lepas tu? Jadi muscle tu yang membuatkan suara saya ni lain dengan orang lain. Sebab kalau perempuan, muscle dia sepatutnya nipis. Dan lelaki memang tebal muscle tu. Tapi muscle saya ni tebal.
So dia kata benda ni macam under rare condition of health sebenarnya. Mungkin juga saya ni ada PCOS ke, mungkin ada apa penyakit lain ke yang belum diketahui. Dulu lagi aku tak tahu PCOS aku live orang cakap PCOS, aku tak tahu PCOS tu apa. PCOS tu apa sebenarnya? Tak silap saya macam ni kot, hormon lelaki berlebihan dalam badan yang mengganggu sistem dia sebagai seorang perempuan sepatutnya. Contoh macam nak mengandung susah nanti. Dia ada bulu-bulu berlebihan di area-area yang sepatutnya tak ada bulu, ada bulu. Siku saya berbulu. Kau menipu sangat kau ni. Taklah, contoh itu tak silap saya itu PCOS. Cuma untuk PCOS saya belum check lagi lah. Saya cuma check yang ENT tu je. Ear, nose and throat. Sebab akak jual produk sebelum ni. PCOS boleh tak? PCOS pula aku macam tak sure, aku tak boleh nak claim. PCOS aku kena tanya doktor sebab aku tak tahu PCOS tu apa. Aku tak research pun. Sampai sekarang aku tak research PCOS tu apa. Okay, thank you Azan. Tu je. Sorry panjang sikit. Sorry, minta maaf panjang sikit. Okay, untuk seterusnya Allah. Cameraman, berapa lama tu? Udah sejam. Okay, soalan yang terakhir lah. Okay, sebab terakhir. Podcast rancak berborak lama sangat. Okay, tak rasa pun kita berborak. Yang rasanya Beryl ya. Beryl yang rasa macam nak tumbuk kita berdua. Okay, untuk Beryl. Dia bukan soalan lah, disebabkan dah sejam dah ni. Okay, ada tak benda-benda yang macam kau nak clearkan, ataupun ada benda tak yang kau nak cakap dekat viewers ataupun followers dekat luar sana? Mungkin ada benda yang diorang salah anggap pasal kau ke apa ke, yang kau boleh korang nak nasihat, kau nak nasihat diorang, ataupun nak betulkan benda yang tak betul yang diorang cakap pasal diri kau. Ada tak? Sama juga macam Azan Okay, Beryl dulu. Terutamanya orang-orang Perak lah ni. Macam itulah, apa yang Tuhan tetapkan ada hikmah. Walaupun kita berada di sini tak lama, 21 hari, kami tak lama sangat kak. Cuba buat yang terbaik lah. Walaupun ramai yang macam kakak cakap lah, di-compare kan apa semua. Kami okey. Kami tak tahu macam mana yang baru nak masuk lah. Contoh Najlah lah, tak tahulah macam mana perasaan dia. Jadi kami tetap akan cuba buat yang terbaik untuk AI team. Peminat-peminat AI team lah kak. Terutamanya kami takut kami mengecewakan dia. Demo semua. Jadi dengan ini nak bagi tahu yang Istihar kan? Tidak. Tarikh puasa. Nak bagi tahu yang sedaya upaya saya juga, Azran pun, dan juga 2 orang lagi cuba buat yang terbaik. InsyaAllah. Ingat korang, diorang pun cuba untuk menghiburkan korang juga. Korang jangan hanya pandang best satu saja. Macam saya cakap, diorang ada kelebihan diorang ada kekurangan diorang. Sama juga macam best satu, diorang ada kelebihan dan ada juga kekurangan. Ada juga. Cuma diorang ni struggle tau untuk menghiburkan korang semua. Bukan senang ya. Okay, Azan ada apa-apa tak nak cakap dekat viewers ataupun followers yang tengah tengok? Pertama sekali saya nak ucapkan satu terima kasih kepada Kak Bella dengan Abang Alifan sebab sudi menerima kita orang. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton, yang sudi menonton kami kat sini, yang sudi menegur kami dengan cara yang baik ataupun tak baik. Kita orang terima benda tu. Yang mana baik, kita orang boleh jadikan benda tu sebagai improve apa tolong improvement kita orang lah. Improvement. Yang mana tak elok tu tak apa, kita orang maafkan. Saya sendiri maafkan, part saya maafkan dah, jangan risau. Dan saya nak cakap satu benda yang kepada orang-orang yang membenci siapa-siapalah, kalau dia ada benci batch 1 ke batch 2 ke, korang kena ingat satu benda, sekurus-kurus ikan ada isinya, segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Jadi maksudnya semua orang ada kebaikan dia, ada kekurangan dia. Tak semestinya bila kau tengok satu batch tu dah kat sini benchmark dia, batch 2 atau batch 3 dan batch seterusnya tak boleh nak follow ke, tak boleh nak buat sama ke. Sebab semua orang ada masing-masing punya power, masing-masing punya taring dia. Jadi kekalkan benda tu dalam mindset korang supaya korang tak mudah judge orang lain. Itu je. Dan terima kasih banyak sebab sokong saya, sokong Rizan, partnership kita orang ni. InsyaAllah saya cuba yang terbaik untuk hiburkan korang lagi. Dan minta maaf kalau ada salah silap sepanjang saya berada di sini nanti. Kalau ada tersalah kata, ada tersalah cara, minta maaf banyak. Dan terima kasih. Okay, so itulah dia, korang dah dengar daripada sedikit kehidupan diorang, apa yang diorang lalui dalam kehidupan sepanjang diorang hidup ni, daripada Beryl dan juga Hazan.
And untuk saya pula, korang jangan macam biasalah nasihat-nasihat sebelum ni, jangan body shaming orang, jangan nak kutuk pula. Jangan nak cepat judge orang. Kadang-kadang orang ni naik lambat. Tiba-tiba dah macam, alah sayanglah dia dah keluar. Aduh kenapa lah baru nampak gini. Selagi ada tu hargai, appreciate. Kang tak ada mencari. Macam tu. Dan apa yang paling penting dalam kehidupan kita ni, jangan pernah untuk membandingkan kita dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan orang lain tu dengan orang lain. Ingat tau. Itu paling penting. Sebab tak semua orang suka dibandingkan. Tak suka. Saya pun tak suka dibandingkan. Okay, so itu sahaja podcast kita. Thank you untuk Budak Viral dan thank you untuk Hazan sebab sudi luangkan masa dengan akak untuk sejam ni. And then untuk next podcast, kita tak tahu lagi kita nak ajak siapa. Mungkin Syafi ataupun Nada. Kita tengok siapa yang saya akan invite. And then macam biasa, kami minta maaf kalau ada salah cakap ataupun benda yang korang tak boleh terima. Ini hanya pendapat kami dan luahan hati kami sahaja. Okay, so kita jumpa pada podcast akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Mantap.